Assalamualaikum korang. Okay, welcome back to Wonders Missionary Channel. Okay, untuk kali ni saya nak memperkenalkan satu laser yang ni brand daripada Max 99. Untuk yang ni laser dia ada 16 line. Okay, so line yang banyak korang boleh guna untuk dekat mana-mana lah. Biasanya orang guna dekat bangunan-bangunan yang besar. Sebab apa? Line ni dia punya warna memang sangat terang. Walaupun ada cahaya memang terang. Kau nak tengok dia punya alat macam mana? Jom tengok video ni. Cari satu laser. Yang ni laser adalah 16 line. Termasuk dia bagi sekali aksesoris. Okay, aksesoris dia bukan satu, bukan dua. Tapi kalau korang tengok kat sini memang banyak aksesoris dia. Dia ada 3 jenis untuk dia punya stand. Dan dapat 2 bateri, 1 charger. Adalah dia punya laser. So nanti kita akan try laser dia. Dan kita akan tunjuk dekat korang laser dia pun dalam keadaan kita buka lampu ataupun tempat yang terang pun boleh pakai. Sebab dia punya laser, warna laser tu memang sangat terang. Saya nak tunjukkan apa yang korang akan dapat kalau korang membeli laser ni. Okey, pertama sekali untuk dia punya bateri. Okey, yang ini ada bateri dia 5000 mAh. Okay, korang boleh tengok sini bateri dia adalah 5000 mAh. Korang akan dapat 2 bateri yang sama. So yang ini untuk penggunaan jangka masa yang lama korang boleh pakai sebab dia bagi 2 bateri. Okey, untuk dia punya stand ni kita dapat 4 lah untuk dia punya stand. Okey, yang ini macam biasa. Korang akan nampak yang ini mana-mana kalau korang beli memang akan dapat yang ini. Yang ini standard punya. Korang akan dapat yang ni, dia ada 3 bucu dekat sini. Okey, yang ini kalau tempat tak rata, boleh buka benda ni atau panjangkan dia sikit. Nampak tak? Yang ni panjang sikit, yang ni rendah, ikut permukaan yang tak rata. Kalau tak rata boleh pakai yang ni lah. Sebab yang ni boleh adjust dia punya bucu dekat bawah ni. And then korang boleh adjust kat sini untuk korang pusingkan laser ni lah. Sebab dia akan letak dekat atas ni. Okey, yang ini korang kena drill dekat dinding. Okey, yang ini korang nak bagi dia tinggi. Okey, laser tu nak bagi dia tinggi. Ni tempat tinggi sikit lah. Sebab yang ni bila korang putarkan skru dia kat sini, so yang ni dia akan tinggi. Korang boleh nampak tu. Specialnya kat sini, okey, untuk aksesoris yang keempat ni, yang ini belakang ni korang perasankan ada besi ni. Yang ini sebenarnya magnetic. Okey, yang ni magnetic, korang boleh letak dekat mana-mana permukaan yang besi ataupun dekat peti ais pun korang boleh letak. Okey, sebab yang ni magnetic. So yang ini ada untuk pemutar dia. Ni macam korang nak ketatkan, longgarkan lah ni yang ni. Untuk yang ni. Okey, kalau korang nak adjust untuk dia punya tapak kat sini, nampak boleh pusing kan. Yang ni untuk tapak dekat bawah ni. Ataupun yang ni kalau korang nak ke kiri kan dia sikit kan, adjust tempat dia kan. Tak sikit. Korang nampak ni, kiri kanan. So yang ni untuk adjust benda ni pergi ke kiri atau ke kanan. Yang bestnya korang akan dapat satu remote. Okey, remote ni korang boleh pakai untuk korang kawal. Korang nak pakai untuk horizontal ke vertical ke, on off dia semua ada dekat sini. So untuk remote ni lebih kurang 10 meter panjang lah daripada laser ni korang boleh pakai. Dalam dia dah ada bateri untuk remote lah. Ni kalau korang nak dapatkan charger dia, korang kena tengok spek dia tau, sama ke tak sama. Ataupun kalau charger korang rosak ni, korang bawa pergi kedai je, lagi senang. Kita nak pergi dekat dia punya laser. Dia punya laser, okey, nama untuk model laser ni adalah Max 16 series. Maksudnya 16 line lah. So dekat depan ni dia dah ada untuk butang tekan on off. Okay, yang ni korang nak on off. And then sini adalah dia punya laser yang korang boleh tengok nanti. Okay, sini dan atas. Okay, yang ni tapak dia. Okay, dia ada satu bulat ni macam skru. Yang skru ni korang boleh skrukan dengan yang ni. Macam tu. Okay, yang ni adalah tempat untuk letak bateri. Okay, kita letak bateri dia. Korang pastikan ikut lah. So dia dah letak bateri kat sini. Okay, korang nampak dekat atas ni dia ada horizontal, on off button dengan vertical. Sekarang ni saya dekat luar, so cahaya dia yang korang akan nampak memang sangat terang. Okay, ni saya on dulu. Okey, yang ni touch, dia macam touchscreen kan. Korang touch biasa je. Korang jangan tekan-tekan macam ni. Korang touch biasa je. Okey, boleh nampak tak lampu dia?
Ni korang boleh nampak tak? Ini dekat luar tau. Saya dekat luar boleh nampak terang sangat untuk dia punya pencahayaan. Ni kalau korang tengok dekat sini. Ni. So kalau korang tengok dekat sini, line dia memang sangat terang. Korang boleh nampak dekat tangan saya pun boleh nampak untuk dia punya line. Memang sangat terang. Kalau keadaan gelap lagi terang. So yang ini ada cahaya, bawah cahaya pun terang. Mana-mana laser dia macam biasalah. Kalau permukaan tu tak rata, mesti dia akan berbunyi. Okay, kalau rata dia tak akan bunyi. Okay, kita nak try pakai untuk dia punya yang ni lah. Saya saja nak try. Okay, untuk ketinggian dia ini lebih kurang, kalau korang tengok kat sini, ini lebih kurang 20 ke 30 cm lah. Lebih kurang ya. So korang boleh letak kat sini. Ini untuk korang nak cari satu permukaan yang tinggi, korang boleh pakai yang ini. Okay. Okay, lagi satu untuk yang dia punya ada bucu ni. Okay, untuk ada bucu ni, yang ni korang kena skrukan dia dekat bawah dululah. Okay, saya off dulu. Saya ni, kita skrukan dia dulu. Okay. Saya on. Okay, macam saya cakap, untuk yang ini dia special sikit sebab dia boleh panjangkan. Okay, dia ikut permukaan. Korang nampak tu? Dia tak boleh stable kan? Dia macam tak lurus kan? Dia boleh ikut permukaan lah. Kalau permukaan tu berbatu, korang boleh pakai yang ni. Sebab bawah ni boleh adjust. Nampak? Dia dah tinggi sebelah kan? Dia dah tinggi belah depan. Korang adjust dia sampai dia tak berbunyi. So korang boleh pakai lah. Yang ini korang kena drill dekat dinding lah. So untuk yang ni, ini special sikit. Kita kena cari satu permukaan yang ada besi. So kita cari satu permukaan yang kita boleh letakkan magnet ni. Okay, dekat sini dia besi. Okay, so korang boleh tengok kat sini betapa kuatnya dia punya magnet lah dekat besi ni kan. So dia takkan jatuh. So yang ni korang boleh adjust. Yang ni sama ada korang nak pergi sini ataupun pergi sana. Nak jauh sikit boleh. Yang ni pun korang boleh adjust. Okay, contohlah korang adjust yang atas ni. Nampak? Dia boleh pusing. Yang ini untuk, yang atas ni untuk memusingkan dia punya laser. Yang bawah ni untuk nak gerakkan dia pergi depan sikit. Dia keketat. Okay, so yang ini adalah fungsi dia untuk jenis stand yang magnetik ni lah. Korang tengok dia takkan jatuh. Dia kukuh. Yang ni kan, yang ini kita letak dia sebagai dekat atas. Okey, untuk punya magnet ni korang boleh pakai macam ni. Dia ke bawah pun boleh. Dekat atas ni dia ada skru juga. Okey, dia ada skru. Korang pasang yang ni. Kan yang tadi korang pasang macam ni, betul? So yang ni korang boleh pasang daripada atas. Okay, kalau korang pasang dia jadi macam macam ni lah. So dia akan jadi macam ni. Okay, ni korang akan dapat dia punya satu untuk dia punya extend. Ini didatangkan sekali dengan remote dia. Okay, remote dia yang ni korang boleh guna lebih kurang 10 meter 10 meter jarak dia. Okay, ni saya guna dekat je lah. Okay, nak tunjuk dekat korang je lah. Okay, dia fungsi ke tak fungsi. Okay, korang boleh nampak lampu tu hidup. Okay, dia fungsi. Dah dapat untuk dia punya laser dan aksesori sekali. Korang akan dapat dia punya ni bag sekali lah. So bag ni jenis yang plastik. Korang nak bawa pergi mana-mana pun mudah kan. Lagi satu barang dia ada, korang boleh letak sekali. Yang ni pun dia dah bagi partition dekat sini. So korang boleh tahulah korang nak letak bateri ke, nak letak remote ke, nak letak aksesoris lain. So korang dah boleh tahu. So untuk korang yang berminat nak dapatkan, nanti saya akan letakkan satu link dekat bawah. Korang boleh tengok je harga dia berapa. So hari ni setakat ini saja saya punya review. Kita akan jumpa pada next review akan datang. Okay, jangan lupa subscribe, komen, like dan share Oneness Missionary Channel. Bye!